Abu hanya anggukkan kepala je. Putra terus pergi dekat ustaz bagi tahu kenapa Abu marah sangat ni. Ustaz dan cikgu lain pun pergi periksa belakang kelas. Memang betul dekat belakang kelas blok B tu ada pad yang masih berdarah lagi. Cikgu terus marah budak perempuan tu dan suruh buang pad dia dengan cara yang betul. Lepas kejadian dekat perhimpunan tu, Putra pula yang kena getah. Setiap malam ada je benda ketuk tingkap bilik dia. Kalau Putra tidur sorang-sorang, dia rasa macam ada benda temankan dia. Gangguan tu berlarutan selama sebulan dan sepanjang tempoh tu Putra langsung tak nampak Abu. Masuk bulan kedua, baru Putra nampak Abu balik. Dan anehnya, gangguan tu hilang tiba-tiba. Putra buat macam biasa je. Masa tu dia masih tak tahu apa-apa. Ingatkan Abu ni manusia biasa, cuma ada keistimewaan sikit. Beberapa hari lepas tu, Abu hilangkan diri lagi. Entah kenapa, Putra rasa hidup dia kosong, jadi suka termenung sorang-sorang. Selang seminggu, Abu datang balik. Tapi kali ni, Abu makin glow up. Dia nampak lebih handsome, tinggi dan kulit dia putih sangat. Sejak Abu muncul balik, gangguan dalam hidup Putra makin menjadi-jadi. Ada satu hari tu Putra cuti sekolah. Dia pergi main sungai dengan kawan-kawan sekampung dia. Tengah syok mandi tu, tiba-tiba Putra nampak Abu. Muka Abu nampak marah sangat. Dia bersuara, "Putra, sampai hati kau kan? Kau dah lupakan aku Putra? Kau dah tak nak kawan dengan aku ke?" Lepas tu tiba-tiba Abu hilang bersama suara tangisan dan ketawa halus. Putra buat tak peduli je lah masa tu. Tapi lepas solat maghrib, badan Putra tiba-tiba jadi gatal-gatal. Gatal tu makin merah sampai berdarah sebab Putra asyik menggaul je. Mak dengan ayah dah cuba macam-macam, tapi gatal tu tak elok juga, malah makin parah. Gangguan ni berlarutan sampailah ke subuh. Lepas solat subuh, barulah Putra rasa elok sikit. Putra terus tidur sampailah azan Zuhur. Lepas solat Zuhur, Putra duduk dekat ruang tamu tengok TV. Tengah syok tengok TV tu, tiba-tiba Putra dengar suara dari dapur. Putra, Putra, kau tak nak kawan dengan aku ke? Bulu roma Putra terus meremang. Dia pandang ke arah dapur. Putra nampak bayang-bayang Abu tengah berdiri dekat sebelah tong sampah. Putra terus menjerit lah. "Abu, kenapa kau kacau aku? Aku tak pernah kacau kau kan Abu?" Putra, kau hanya milik aku. Tak ada siapa boleh dekat dengan kau selain aku. Lepas tu Abu hilang lagi. Dalam hati Putra dah maki hamun si Abu ni. Dia sambung tengok TV macam biasa. Tapi beberapa saat kemudian terdengar bunyi tingkap dapur diketuk dengan kuat. Lepas tu ada bunyi pinggan pecah. Putra buat tak tahu je. Tiba-tiba ada sebiji pinggan terbang dari arah dapur, kena kepala Putra.